3 tips untuk anda cepat kuasai ilmu bahasa Arab. Yang pertama, kuasai bahasa Arab bermula dengan mufradat, iaitu kosakata. Hafal kosakata sedikit demi sedikit setiap hari dan ulang selalu. Tanpa kosakata, ayat anda tidak akan terbina. Yang kedua, belajar ilmu nahu untuk faham struktur ayat dalam bahasa Arab. Ilmu nahu ni ia akan mengajar kita kedudukan perkataan dan hukum i'rab. Di sinilah, di ilmu nahu inilah maksud sebenar sesuatu ayat akan menjadi jelas. Yang ketiga, belajar ilmu sharaf. Ilmu sharaf ini pula akan mengajar perubahan kata kerja dan pola pada akar perkataan. Bila kita kuat ilmu sharaf, kita akan mudah kenal makna walaupun kita jumpa perkataan baru.